Hampa tahu tak, ni dah cara tradisional buat sagu kat pedalaman Papua. Yang bestnya dia tak guna mesin pun, relax je. Mari ni Bang Jo nak cerita cara proses dia lagu mana. Mula-mula mereka tebang pokok sagu yang dah tua, mereka kupas kulit luar dia sampai tinggal bahagian pulak dalam batang dia. Itulah pati sagu. Lepas tu batang pulak tu mereka kikis guna alat khas sampai hancur jadi serpih kecil-kecil. Serpih tu mereka campur dengan ayak, lepas tu mereka perah kuat-kuat boleh keluar pati dengan ayak dia tu. Ayak mereka perah tu mereka tapis guna kain halus bagi prasing hampas dengan pati. Bila dah tapis, mereka biar mendap selama beberapa jam sampai nampak lapisan putih kat dasar bekas. Yang mendap tu lah pati sagu yang sebetul-betulnya. Lapisan mendapan tu, mereka jemuk pula bawah matahari sampai kering. Jadilah tepung sagu. Mereka ambil tepung ni lah buat masak, buat papeda, buat bagia atau kuih sagu. Macam mana? Hampa bisa tengok tak pokok sagu? Kat mana Bang Jo nak pergi tetas buat sagu? Sila komen.